Kita nak pergi Bazar Ramadan kali pertama di tahun 2026. Yang hari tu tak kira lah. Yang hari tu Bazar Payung Mengkuang tu kita tak kira. Bazar yang ni kali ni kita kira. Ini adalah Bazar Ramadan yang pertama kita nak pergi bersama ayah. So kita nak pergi Bazar Ramadan yang dekat mana? Untuk kali pertama? Kelantan. Kelantan. Kelantan katanya. Tak Kelantan ni kerang. Kelantan. Kelantan. Nah kunci, silakan bawa. Tolong. Kita di Bazar Gelang Patah guys. Tapi hujan. Kelakau. Kita masuk ikut sini. Susahlah. Tapi nantilah ada yang best-best mami akan buat video. Hujan semakin lebat. Wait, balik nak kuih apa? Kuih apa-apa lah. Kuih apa-apa? Sebaik tak tegur salah orang. Tak dengar? Sebaik tak tegur salah orang. Tu, orang tu sebab dia belakang tu. Tinggi sikit apa? Ya. Kita aim nasi lemak tadi. Laksa Pening sini 7. Kita tengok harga juga sebenarnya. Sebab harga-harga kawasan yang dekat dengan Singapura, harga dia agak mahal. What? Ayam. Ya. Tapi tak ada orang beratur. Mami tampak. Abang tu mudabak 9. Tolong. Mami. Tampak. Ya, tak apa. Tak apa, tak nampak tak apa. Orang dah semakin ramai. Kat sini ada ada yang record. So bila ada yang record untuk buat konten, diorang memang mengarut Mana tadi nasi ayam? Itu nasi ayam 7. Tak, diorang beli nasi lemak je lah. Padahal dia jual air saja Jalan. Meriah tak tahu diorang ni viral ke ataupun tidak. Wow. Meriah. Mana tadi nasi lemak dia kita nampak. Abang nak beli laksa tadi kat mana abang nampak? Ha? Laksa kat mana tadi abang nampak? Hai. Lepas tu kenapa tak stop? Boleh aja stop. Nampak pusing balik pun boleh kejap lagi. Beli nasi lemak dulu. Nasi kukus ni pun ramai orang. CM itu.
Kat mana nasi lemak tadi nampak? Nasi lemak. Kuih nak popiah. Abang. Singgah kat sini jap. Malik sini. Kak, yang ni sambal asing ke macam mana? Ada sambal asing? Oh, boleh asing lah. Buat telur 2, sambal asing. Kita ke tempat tu, payung rendah sangat jadi isu dengan bapak kau. Nyampah betul aku. Aku fikir aku balik je ni. Cepatlah jalan, kat mana kedai dia? Bawa payung kat bazar Ramadan ni. Hey, ada donat kat situ. Kita makan kuih kat sini. Lemak manis kah? Lemak manis. Akan dapat lemak manis kah? Kat sini. Hah? Laksa. Abang makan laksa apa? Johor. Saya laksa Penang. Ada mi rebus lah. Nak? Tak nak? Saya laksa Penang. Hah? Mami dah beli nasi lemak. Kuih, sekejap lagi pergi ke tempat kuih pula. No. Jumpa tak ya? Sebab dia tak nak semua, dia tak nak. Tu lepak ubi Nagasari, jongkong. Ke jongkong. Tak nak juga. Jalan. Tu, dessert and cendol. Tak nak? Beli ya. Tanya abang, kau apa nak? Kari pap? Tak rasa nak? So, kalau kuih kat kampung tu lagi sedap kalau kuih. Ayam goreng nak? Ni aneka kuih muih. Tengok kejap. Boleh beli sini? Pak biji RM3 boleh campur. Donat RM1. Ni satu. Saya macam orang lama yang buat. Macam sedap. Okey, terima kasih. Selamat berbuka. Jumpa lagi esok. Sekejap. Ada roti john lain ke tadi yang beratur? Tak ada, dia tu martabak kan? Roti john. RM7.
Ha? Tinggal RM57. Nak ke? Tanya dulu, ada touch and go ke? Buat tu. Tu. Apa? Apalah? Kambing. Kambing. Oh, apa pula? Kambing. Roti hijau kambing. Tapi ada apa? Apa belas ya? 18. Ini antara yang agak spicy juga kat sini kan. Dah ambil dekat kabel. Tu, Malik. Dah ambil. Okay, jom. Baki? Yeah, bubuk ayam. Okay, jom. Last air lah kalau nak air. Tu. Strawberry mojito. Soda di teh ais ke air kat bawah? Just avocado. Nak cari katira. Ada nampak ke? Tak nampak. Jangan tu balap ayam lagi. Kak Beb, tunggu ni. Tunggu ni. So, air kosong lah. Tu air tebu. Dalam tu. RM6 lah mau. Dia ni ramai juga murtabak dia. Tak tahu apa yang ni. Murtabak. Kemarin memang macam nak cari murtabak daripada tadi. Tapi next time. Hah? Buat taman peling kan lagi nak cari. Kita tak pergi taman peling. Kan? Tak tahu. Tadi. Oh, okay. Okay. So kita dah habis bersesok sambil bergaduh dekat Bazar Gelang Patah. Ayah aku marah sebab mami punya payung ni terlanggar mata-mata orang. Tak, bukan mata orang, sebenarnya mata dia. Sebab payung mami akan level-level lah je dengan dia. Dia pakai macam tu. Tahu tadi mami yang pakai macam itu. Marah pula aku. So dia macam stres. Bapak kau memang sekarang cepat stres. Dia akan stres dengan mami. Kau tengok muka dia. Tengok muka dia. Stres kan? Tepi.